Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin. Kita bertemu kembali dalam episod yang keempat bagi siri perbahasan mengenai metodologi yang digunakan dalam naratif anti-Syiah. Pada episod-episod yang lalu saya telah mengemukakan beberapa pandangan daripada sarjana dan pemikir Ahlus Sunnah sendiri yang mengkritik satu masalah besar dalam polemik terhadap Syiah, iaitu kegagalan membezakan antara Syiah Imamiyah dengan kelompok-kelompok ghulat. Perbahasan ini merupakan sebahagian daripada usaha saya untuk meneliti sumber-sumber yang digunakan dalam buku Mengenal Hakikat Syiah karya Wan Zahidi Wan Teh. Bagi mereka yang baru mengikuti siri ini, anda boleh merujuk episod-episod yang lalu dalam playlist Jawapan untuk Wan Zahidi dalam channel saya ini. Saudara-saudara sekalian, dalam episod sebelum ini, kita telah meninjau bagaimana beberapa cendekiawan Sunni sendiri memberikan peringatan tentang bahayanya campur aduk antara Syiah Imamiyah dengan ghulat, iaitu kelompok-kelompok yang melampaui batas dalam persoalan akidah dan kedudukan Ahlul Bait. Masalah ini bukan kecil apabila seseorang pengkaji gagal membezakan antara doktrin rasmi sebuah mazhab dengan pandangan kelompok-kelompok ekstrim yang pernah muncul dalam sejarah, maka hasilnya ialah satu gambaran yang tidak tepat. Kemudian gambaran yang tidak tepat itu boleh berkembang menjadi tuduhan, fitnah, pengkafiran dan akhirnya fatwa yang salah. Antara pemikir Islam kontemporari yang membincangkan fenomena ini ialah Fahmi Huwaidi. Dalam kitab beliau Iran Minad Dakhil, pada halaman yang ke-321, beliau menceritakan seorang tokoh bernama Sayyid Madani. Kata pengarang, laqad kanat mihnatuhu al-haqiqiyyatu, sesungguhnya ujian sebenar yang dihadapinya tatamathalu fi annahu kana wahidan minasyubani allazina asarru ala muqawamati da'wati takfir Syiah, merupakan salah seorang daripada pemuda yang berkeras menentang seruan untuk mengkafirkan Syiah, allati tabannaha ba'du du'ati wal wu'azil Baluch, yang telah dianuti oleh sebahagian pendakwah dan penceramah etnik Baluch. Etnik Baluch ialah salah satu etnik yang tinggal di Iran dan majoriti mereka adalah Sunni. Mimman darasul ulum asy-syar'iyyah fi Saudiyyah wa Pakistan, yang pernah mempelajari syariah Islam di Arab Saudi dan Pakistan. Kama annahu dhalla ala mawqifihi wa huwa yadrusu bi kulliyati syari'iyyati fi Saudiyah. Beliau juga mengekalkan pendiriannya semasa belajar di Kolej Syariah di Arab Saudi. Perbahasan kita di sini, iaitu pada penghujung teks kitab ini. Haitsu tu'tabara qadiyatu takfiri syi'ati ihdal atruhatil raisiyyati fil fikri wahhabi, di mana isu mengisytiharkan Syiah sebagai kafir dianggap sebagai salah satu prinsip utama pemikiran Wahhabi. Ini tulisan ulama Ahlussunnah, tuan-tuan sekalian, bukan saya yang tulis. Walaupun mufti-mufti, ustaz-ustaz dan doktor-doktor kita dikenali sebagai penganut ajaran Ahlussunnah, tapi kita dapati sama seperti apa yang diceritakan dalam kitab ini. Mereka mengambil pandangan naratif Wahhabi yang menjurus ke arah takfiri ketika membicarakan tentang Syiah. Mari kita lihat dalam kitab La'allaka Tadhhak, karangan Dr. Anis Mansur. Pengarang kitab ini menyindir pelbagai aspek kehidupan manusia, termasuklah kepalsuan yang wujud dalam masyarakat. Pada muka surat yang ke-201, pengarangnya menulis, wal aqadu mithlu amiri syu'ara'i Syauqi wa misli Mahmudi Taimur min aslin kurdiyin fahuwa rajulun sunniyun. Al-Aqad seperti ketua penyair Syauqi dan seperti Mahmud Taimur berasal dari keturunan Kurdi. Beliau adalah seorang laki-laki Sunni. Walakinnal aqada qala li innahu yuridu an yu'allifa dirasatan mawdu'iyatan 'anil madhhab asy-syi'i. Faqad udkhilat 'alaihi akazibu afsadatu 'inda kathirin minan nas. Tetapi Al-Aqad berkata kepada saya, sesungguhnya aku ingin mengarang sebuah kajian objektif tentang mazhab Syiah kerana pelbagai pembohongan telah dikaitkan dengan mazhab tersebut dan yang telah merosakkan imej Syiah di sisi orang ramai. Itulah sebabnya manusia yang beliau sebutkan di situ tak dapat membezakan antara kebenaran Syiah Imamiyah dan pembohongan tersebut. Walam yattasi' umruhu li an yaktuba hadzal kitab
usianya tidak cukup panjang untuk menulis buku ini. Apa yang kita dapat faham dari pengakuan ini? Ia menunjukkan bahawa masalah naratif palsu terhadap Syiah bukan suatu yang direka-reka. Pemikir Sunni seperti Abbas Mahmud Aqad sendiri menyedari terdapat pembohongan yang telah merosakkan gambaran masyarakat terhadap mazhab Syiah. Siapa yang bersalah? Sudah tentu puak-puak ekstrim dalam Ahlus Sunnah sendiri. Apa yang mereka dapat? Tidak lain kecuali dosa dan fitnah yang akan mereka kecapi pembalasannya di hari akhirat. Dalam kitab Khatitus Syam karangan Muhammad Qurd Ali, sarjana Muslim terkenal dari Syria, muka surat 246. Beliau menulis, "Amma ma zahaba ilaihi ba'dul kuttabi min anna asla mazhab at-tashayyu'i min bid'ati Abdullah ibn Saba al-ma'ruf ibn Sauda." Adapun apa yang didakwa oleh sebahagian penulis bahawa asal usul mazhab Syiah itu berpunca dari bid'ah Abdullah bin Saba yang dikenali sebagai Ibnu Sauda, fahuwa wahmun wa qillatu ilmin bihaqiqati mazhabihim, maka ia adalah khayalan semata-mata dan tanda kejahilan terhadap hakikat mazhab itu. Wa man alima manzilata hadzal rajuli 'inda syi'ati wa bara'atahum minhu wa min aqwalihi wa a'malihi wa kalama ulama'ihim fi at-ta'ni fihi bila khilafin bainahum fi zalika alima mablagha hadzal qawli min as-shawab. Dan sesiapa yang mengetahui kedudukan Abdullah bin Sabah ini di sisi Syiah, perlepasan diri mereka daripada dia serta daripada ucapan dan perbuatannya, begitu juga perkataan ulama mereka dalam mencacinya tanpa ada sebarang perselisihan di antara mereka dalam hal itu, nescaya orang itu akan mengetahui betapa jauhnya dakwaan tersebut daripada kebenaran. Perhatikan tuan-tuan, menceritakan bahawa tuduhan terhadap Syiah berpunca dari qillatu ilmin, kejahilan. Orang jahil tentang Syiah ini terlalu ramai. Tak kiralah berasal dari ustaz, doktor falsafah, mufti. Sudahlah mereka jahil, tapi cuba bercakap sesuatu yang mereka tidak tahu. Maka kita berserah kepada Allah yang Maha Adil, biarlah Allah menghitung amalan mereka ini. Dalam majalah Al-Alam yang diterbitkan di Mesir pada tahun 9 November tahun 1985, bilangan yang ke-91, muka surat 42, di bawah tajuk Haulal Muslimin wal Wahdatul Islamiyah, di sini terdapat wawancara editor majalah bersama dengan Syekh Omar Al-Tilmisani. Dalam muka surat yang ke-44, pertanyaan kepada Syekh Omar Al-Tilmisani, hal ta'taqiduna anna man yuthirun na'arati at-ta'ifiyyati baina asy-syi'ati was-sunnati fil khutabi awil majallati awil kutubi aw ayyi naw'in min anwa'il i'lamil 'alami yuridu khairan lis-sunnati aw asy-syi'ah. Adakah tuan berpendapat bahawa sesiapa yang membangkitkan sentimen perkauman mazhab antara Syiah dan Sunni, sama ada dalam khutbah, majalah, buku atau apa-apa jenis media global, menginginkan kebaikan untuk Sunni atau Syiah? Jawapan beliau, ana da'autu kulla may yuthiru hazihil masaili ilal kaffi an hadzal uslub li'anna allazi yastafidu minhu huwa Israilu faqat la allazi yaktubuhu wala allazi yaktubu diddahu hadzal kalam. Saya telah menyeru setiap orang yang membangkitkan isu-isu ini supaya berhenti daripada pendekatan ini, kerana orang yang mendapat manfaat daripadanya hanyalah Israel semata-mata, bukan orang yang menulisnya maupun orang yang ditulis menentangnya. Wa umniyati ka muslimin an natawahhada kalimatal alamil islami, dan cita-cita saya sebagai seorang Muslim adalah agar umat Islam bersatu padu. Fa ana astankiru kullama yad'u ilal furqati wa ila syiqaqi wa ila al-qati'ati bainal muslimin. Maka saya mengingkari segala apa yang menyeru kepada perpecahan, perselisihan dan pemutusan hubungan sesama umat Islam. Wal hadithu iyyakum wa ifsada zati bainikum fa innahal haliqatu. Hadis menyatakan, berhati-hatilah kamu daripada menimbulkan perselisihan di antara kamu, kerana ia adalah pembinasa. La aqulu tahliqu sya'ra walakin tahliqu din. Saya tidak menyatakan ia mencukur rambut, tapi ia mencukur agama. Wa hadza hadisun 'ani Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah hadis daripada Rasulullah. Falima nufsidu baina ba'dina al-ba'd lima la nunaqishu wa nubdi ara'ana. Mengapa kita merosakkan hubungan sesama kita? Mengapa kita tidak membincangkan dan mengemukakan pandangan kita? Innal Bukhari wa Musliman wa amthalahuma ja'u min samimil alamil islami min Iran.
Sesungguhnya Al-Bukhari, Muslim dan yang sepertinya berasal dari tengah-tengah dunia Islam dari Iran. Wa fima wara'a Irana min Jumhuriyati Rusia al-Islamiyati, dan di sebalik Iran dari Republik Islam Rusia. Wal fiqhu syi'iyyu kama qultu aghna al-alam al-islamiyya min haitsu tafkir, dan fiqh Syiah seperti yang saya katakan, ia memperkayakan dunia Islam dari segi pemikiran. Demikianlah tuan-tuan sekalian, Syekh Umar Al-Tilmisani secara terbuka mengecam mana-mana pihak yang membangkitkan sentimen anti-Syiah. Beliau menegaskan bahawa hanya Israel yang untung daripada perpecahan Sunni dan Syiah. Beliau juga mengingatkan bahawa Imam Bukhari dan Muslim pun berasal dari Iran. Ini menunjukkan bahawa ilmu Islam tidak mengenal sempadan mazhab. Maka gelaran akademik, jawatan agama atau kedudukan institusi tidak dengan sendirinya menjamin bahawa seseorang itu telah memahami sesuatu mazhab dengan tepat. Jadi sebagai kesimpulan di sini, saudara-saudara sekalian, bolehlah dikatakan dalam kalangan sarjana Ahlussunnah sendiri terdapat tokoh-tokoh yang mengkritik golongan anti-Syiah. Pertamanya, kewujudan budaya mengkafirkan Syiah sebagaimana yang telah dibincangkan oleh Fahmi Huwaidi telah saya sebutkan di sini. Dan yang kedua, naratif palsu yang telah merosakkan gambaran terhadap Syiah sebagaimana yang disebutkan oleh Abbas Mahmud Al-Aqad. Ketiga, kejahilan terhadap sumber dan hakikat mazhab Syiah wujud di kalangan Ahlus Sunnah sebagaimana yang ditegaskan oleh Muhammad Qurt Ali. Keempat, terdapat hasutan sentimen sektarianisme antara Sunni dan Syiah sebagaimana yang dikritik oleh Syekh Umar Al-Tilmisani. Maka sudah menjadi tanggungjawab kepada alim ulama sekarang ini agar memadam segala fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Maksudnya, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang sentiasa menegakkan kebenaran kerana Allah dan menjadi saksi dengan keadilan. Janganlah kebencian kamu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kerana ia lebih dekat kepada ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.